Morning, hari ni kita nak pergi bawa korang pergi Melaka. Makan dekat satu tempat dia viral kat TikTok. So kita cuba try test. Kita stop kejap dekat Simpang Renggam. Tadi masuk Macap, ingatkan nak rehat kejap. Pilihan boleh teruskan, kita teruskan sampai ke Simpang Renggam. Kita take a short break, lepas tu kita continue. Kita dah sampai Sugar Dust. Dia viral kat TikTok kan. Kita cuba try test. Dia tempat sports pun rupanya, orang main pickleball. So dekat tepi dia the railways dia. Tempat laluan kereta api. So nampaklah vibes Thailand. Okay, masuk alam kita try dulu. Oh, kita kat luar makanan rasa apa tu dah habis. Siapa nak? Kita tengok. Orang tutup bawah. Masuk. Terima kasih. Library-nya. Okay, terima kasih. Alright. Okay, dia pergi ke kaunter, cakap nombor. Dapat juga kita sit kat sini. Cuma kereta api pukul 10 lebih dah lepas. Kita pun baru nak order, sekarang dah 10.30. Okay lah, boleh tunggu pukul 11 lebih punya kereta api. Ni laksa nyonya, roti bakar, butter dengan kaya. Ni soto bihun, teh o panas, kopi o ais. Let's enjoy the food.
Mana tengah ada dia macam tahu kita nak rekod lecture. Macam mana? Dah pack dah ni? Kita nak naik flight lah. Naik flight Yeah, the flight is waiting. Yeah. Flight from Coach. Coach Airlines. Coach Airlines. Dah sampai di Freeport Formosa Outlet. Cari parking dulu. Dah berpuluh kali datang Melaka. Ni first time datang sini Ni pernah datang sini kan? Pernah pernah. Ada side tu dia buat check in. Dah, tak ada barang. Tak tinggal barang. Hari Sabtu boleh tahan ramai. Tapi tadi okey lah, kereta tak adalah sesak sangat. Motor pun parking okey lah. First time datang sini. Banyak kali datang Melaka, first time jejak sini. Sebab biasa kita dapat air keruh je Bandar Hilir. Tak pernah masuk pun. Dia tak pernah masuk pun Simpang 4. Oh, sana ada wedding hall. Okay. Oh, okay. Dia macam JPO lah. Baik, kipas dia besar. Panas terik hari ni, kita rasa berangin sikit. Ada sale. Ni kenapa ni? Kelak. Masuk. Saya tengok Ada favorite. Oh, ada sale lah. Memangnya just revolution. Saya nak tengok bag lah. Wah, nice lah sini. Tapi masuk rumah kau mah. Dia cuma cuci mata dia. Sebab kita nak pergi Osaka, Japan. We're going to flight off. Our gate is 747. Oh, our gate is 747. So flight kita is from Coach Airlines. Sampai sana tak tu yang bagi aku. Okay, ini kita punya stewardess. Stewardess kita ialah urban style. Urban style. Colour baju sama dengan colour flight. Okay, stewardess, please guide me. Sure, this way. Can I have your flight ticket, please? No, my flight ticket is online. Don't worry. Stewardess, please show me the way. I'll show you the way. Oh, pasismnya. Ya, tak ada.
You tak belanja pepek ni? InsyaAllah one day. Okay, bye. Terima kasih. Just touchdown. The best flight. But this flight, once you go in, it needs a lot of your money. Am I right? Of course. Actually, this is the most expensive flight, you know? Yeah. This is the most expensive flight. Okay, the daily fresh. Tapi best lah, the gaya klasik. So, kita cari tempat teduh jap sebelum kita take off to JB. Yeah. Okay lah, nice place to go lah. Walaupun So it's a one-time thing to go. Yeah. walaupun kat luar ni panas lit-lit, tapi alhamdulillah dalam dia sejuk kali. It's a nice place to go for a one-time thing. Kita park mana sana? Untuk kita nak bergaya lah kat dalam main nampak main ni. I think kita elok lalu yang sejuk dalam, kita keluar dekat sana. Okay, kita dah habis pusing-pusing dekat Freeport Air Formosa outlet. Kena dari JB keluar dekat Tol Simpang 4. So sekarang kita nak balik JB. See you there.